Azmi, nak tahu tak? Kenapa? Semalam saya dah tengok tapak bazar kita. Macam mana awak boleh tahu? Awak dah pergi sana ke kan dah kena belenggu macam tu? Sempat. Sebelum maghrib. Sebelum maghrib. Tapak kita panjang 1 kilometer. What? I see. Macam-macam boleh beli tau. So, dengar kata ada banyak jualan hari ni. Ikan keli bakar ada. Apa lagi? Ayam golek ada. Sate masak madu ada. Air bermacam-macam. Dengar kata ada 100 jenis air. Menarik. Seronok tu ni. Kena pergi ni. Petang nanti sebelum buka puasa. Okey. Lagi satu, tahun ni dengar kata harga banyak yang bagi diskaun. Peniaga-peniaga nak berniaga sambil beramal. What? Not bad. Inilah masanya kita nak beli banyak-banyak sikit ni. Lebihlah sikit. Buka puasa kan tak selalu lapar. Kita beli ayam. Beli kuih. Beli air banyak sikit. Haus lah. Betul tu cakap. Tu yang kena kurung tu. Apa salahnya pergilah bazar malam ni. Petang ni sebelum maghrib. Kita pergi beli ayam golek. Kita beli air cincau. Kuih ada banyak pilihan. Tahun lepas ada 2 gerai je. Tahun ni kata ada 30 buah gerai kuih-kuih. Sedap tu. Betul juga. Menarik tu. Takkan tak lapar kan? Petang ni jangan bimbang. Nanti saya akan bantu. Untuk cari makanan apa yang boleh kita bawa balik rumah. Jangan risau. Alright. Saya yakin kita akan dapat balik buat semua. Tahu. Tak sabar nak makan ni. Buka puasa nanti. Kalau ada ayam masak merah pun okey juga. Ada ayam golek pun okey juga. Macam-macam lagi. Okey. Macam-macam. Boleh. Okey. Mesti tahu. Buka puasa tak lama ni. Lebih kurang ada dah sejam lagi. Kita kena awal tau ke sana. Dia tak boleh bawa. Dia kena rantai. Dia kena rantai. Kita je boleh pergi. Boleh. Mantap lah. Dapat banyak makanan. Kejap. Tengok dulu. Tengoklah duit saya ni. Ni je lah tinggal. Tak ada. 10%.